Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk anak-anak anak anda SMK Syarul Ghani calon SPM 2025. Sebagai pengetua sekolah ini, harapan saya sangat tinggi untuk melihat anak semua berjaya dan cemerlang dalam SPM. Jadi untuk itu ada 3 perkara yang perlu anak-anak sedia. Pertama sekali ialah perlu yakin pada diri sendiri, buat yang terbaik, yakinlah dengan apa yang telah dipersiapkan selama ini. Yang keduanya ialah perlu dapatkan doa restu daripada ibu bapa, guru-guru dan juga doa untuk diri sendiri. InsyaAllah anda kata semua itu ada pada diri anak-anak, kejayaan akan menjadi milik anak-anak semua. Dan ingat, kejayaan adalah milik orang yang berusaha. InsyaAllah siapa yang berusaha akan ada hasil pada akhirnya. InsyaAllah jadi selamat berjaya kepada semua, cemerlang, gemilang, terbilang untuk calon SPM 2025 SMK Syekh Abdul Ghani. Terima kasih. Okay, good luck for all the student batch 08. So I hope that you punya result kali ini gempar. Okay, saya Cikgu Wong. Saya ingin mengucapkan semua murid-murid tingkatan 5 tahun ini berjaya dalam SPM dan berjaya dalam masa depan kamu semua. Selamat berjaya diucapkan kepada semua murid batch 08 SMK SLG. Sesungguhnya SPM bukanlah penamat, tetapi permulaan masa depan anak-anak. Usahalah selagi boleh. Yakin akan diri sendiri. InsyaAllah kejayaan milik anda. Sudah menjadi lumrah hidup di mana pertemuan pasti ada pengakhiran. Dan saya mengucapkan selamat berjuang dan selamat menempuhi ujian SPM bagi batch 08. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada batch 08 yang akan menduduki peperiksaan SPM nanti. Hidup ini satu perjuangan dan ilmu itu ialah tiket kejayaan. InsyaAllah semoga berjaya. Bye. Saya ingin mengucapkan kejayaan. 2, 3. Ya. Apa ya? Aisyah. Bye. Okey, terima kasih. Bye. Okey, mantap. Bye. Bye.